Ramai nak simpan emas tapi tak tahu jenama mana yang paling selamat. Tak pasti boleh jual balik ke emas tu. Takut kena tipu sebab banyak sangat pilihan dekat luar. Dan ramai juga terperangkap sebab beli emas tanpa ilmu, akhirnya simpan emas tapi tak boleh nak jana keuntungan jangka masa panjang. Sebab itulah hari ni Rizal nak tunjuk kenapa Public Gold boleh jadi pilihan jutaan penyimpan emas sejak tahun 2008 lagi. Okey, Public Gold ni bukanlah sekadar tempat beli emas. Kita boleh simpan, boleh jual, boleh gadai dan juga ada peluang untuk jana income 4 hingga 5 angka sebulan sebagai dealer Public Gold. Selain daripada tu, spread dia rendah 6 hingga 9%. So, kita lebih cepat untung bila harga emas naik. Stok sentiasa ada walaupun harga jatuh. Ada lebih daripada 25 cawangan di Malaysia dan Indonesia. So, kita boleh urus jual beli terus tanpa bergantung dengan dealer. Public Gold juga boleh beli emas walaupun cala, bengkok, kemek ataupun hilang resit. Ia diterima meluas dekat Arahno termasuk di Pos Arahno, Bank Rakyat, KDE ataupun mana-mana Arahno. Ada juga yang perlu buka sil, ada juga yang tak perlu buka sil. Harga pula dikemas kini setiap 20 minit. Kita boleh beli, jual, log harga 24 jam secara online sahaja. Yang penting, ia patuh syariah. Disahkan oleh Amani Advisor, pimpinan daripada Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. So, Public Gold ni terbukti sangat established sebab mampu juga untuk buyback jumlah yang besar tanpa delay walaupun sehari. So, kalau tuan-puan nak mula simpan emas dengan sistem yang jelas dan terjamin, Public Gold adalah pilihan yang paling selamat. Telus dan mudah untuk semua orang termasuklah orang yang beginner. Nak mulakan simpan emas boleh isi browser app dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu dan bimbing langkah betul untuk tuan-puan mulakan simpanan emas bersama Public Gold.